Apa politikus yang galak jual isu perkauman, isu rasisme ni boleh terus hidup dekat bumi kita, bumi Malaysia yang tercinta ini? Hang tahu sebab apa? Sebab ada orang bodoh macam hang. Hang tengoklah contoh nombor satu, Ashraf Rajidi kan. Hang tengok video ni. Dia kata berlawak, tapi hang tengok semudah itu saja dia memperbodohkan hang. Kata kalau tak boleh nak menjadi MB, siapa nak anti elok? Padahal orang duk up kata dia ni adalah bagus. Hang ni saja dia jadi bodoh. Nombor dua, hang tengok ni calon lenggeng kan. Tak mau undi Parti Harapan tau. Undi Parti Harapan dapat DAP. Tak kerti nak cerita pasal pembangunan ke, tak kerti nak cerita apa yang patut dia buat ke, tak kerti nak cerita pasal macam mana membawa negara kita menjadi baik. Nak bulan tu. Dia baik, pak dia boleh kata DAP. Undi PH dapat DAP. So what? Hang dulu bukannya jadi don pun kerajaan sama-sama dengan AP ke? Dalam hang punya kerajaan hang jadi don tu. Nombor 3 KJ. Masa eloklah terus sebenarnya dia menjadi podcaster. Time dia jadi ahli politik balik je, terus hancur. Dan yang last kali ni yang selalu hangat adalah Sanusi. Ramailah penjilat-penjilat dia yang backup kata betul-betul. Tapi Zaman lah ni, di mana DAP begitu berkuasa dalam kerajaan persekutuan hari ini. Tapi itulah dia perkaumannya. Aku tak menafikan semua orang mudah membodohkan kita ni dengan zikir dan ratib DAP. Padahal ni sini aku nak cerita. Agong Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, Panglima Angkatan Tentera Melayu, Ketua Setiausaha Negara ni, ketua bos-bos pada semua pejabat awam Melayu, Perdana Menteri kita Melayu, Timbalan Perdana Menteri Melayu, Timbalan Perdana Menteri yang Sabah Sarawak tu pun Melayu. Semua ni Melayu. Raja-raja kita Melayu, anak raja kita Melayu. Tapi yang salahnya apa? Yang salahnya DAP. Jadi Melayu mana yang terancam ni? Ke ketua bahagian UMNO yang tak dapat jawatan, yang tak dapat tender, yang terancam ni Melayu mana?